Apa kaitan timing dengan asap hitam? Soalan pula kan. Apa kaitan timing dengan asap hitam? Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kongsi lagi masalah hari ni. Motor ni datang dengan ada keluar asap hitam dekat exhaust ni, dengan dia punya timing tak ada. Okey, sekarang kita dah check semua. Alhamdulillah dia punya timing okey. Okey, lepas tu asap hitam pun dah tak ada lah, macam korang tengok tadi. Okey, settle. Masalah dia TPS. Okay, sama. Okay, dekat TPS ni dia bukan ada position sensor je. Dia ada ni, manifold air pressure map. Map sensor ni kalau rosak dia akan bagi reading yang salah kepada injector untuk supply minyak lebih. So ini pun ada masalah. Ini sensor ni sebenarnya ni. Bukan saja dia buat macam ni. Ini ada sensor, kat sini pun sensor. Ini throttle sensor, ini map sensor. So tukar ni seketul tadi. Terus okey. Baik. Okey guys. Tadi aku dah explain kan, dekat throttle body ni ada map sensor dengan juga throttle position sensor ni kan. Macam aku cakap tadi, bila injector supply minyak tak betul, so pembakaran kat situ dah menjadi terlalu basah. Atau dalam bahasa Inggeris dia panggil rich lah. Rich bukan kaya, rich kat situ adalah basah, terlalu banyak minyak dia. Jadi percampuran antara minyak petrol dengan udara terlalu lebih minyak daripada udara, menyebabkan terhasilnya banyak karbon. So disebabkan motor ni dah terlalu lama dalam keadaan map sensor ni rosak, jadi terlalu banyak karbon yang tersimpan dalam dia punya exhaust. Pertama, exhaust dia dah terlalu banyak karbon. Sebab tadi lepas tukar TPS baru pun, kita rem sampai karbon tu hilang tau. Baru dia akan dapat balik dia punya timing. Dia bukan terus tukar terus elok. Dia tukar, kita gantung throttle dia, jangan bagi dia mati, kita rem sampailah tak ada keluar lagi asap hitam dekat exhaust dia. So untuk troubleshoot ni tadi, bukan kata saya buka-buka motor terus tukar TPS je. Tengok tu, ECU pun dah terjongkit kat situ, nampak? ECU dah check, coil plug check, ICV check, dia punya plug pun saya buka. So banyak lah kita troubleshoot juga tadi. Pasal benda ni bukan kata datang kita boleh terus tembak kata TPS punya problem. Kita tak tahu. Dia datang tadi memang kita tak tahu. Tapi dalam kepala, macam mana boleh jadi asap hitam, first kali adalah minyak lebih lah. Sebab owner pun ada mengadu, kata diisi minyak full tank, jalan 15 km nak kena isi lagi. Saya memang tak percaya dia cakap macam tu. Tapi bila tengok keadaan motor macam ni, mungkin boleh jadi. Memang barang minyak dia. Puncanya TPS dia rosak. Okey. Benda ni nama dia MAP. MAP. Sama ada manifold air pressure ke, manifold intake pressure ke. Samalah. Ni bukan sesaja dia buat ni. Ni ada function So siapa yang nak buat sendiri, pastikan bila tiap kali korang ganti ke apa ke, pasang ke,
Pastikan benda ni tak terkepak, tak terplay out, tak terpatah. Itu yang paling penting. Okay guys, tadi masa buka, selain daripada check plug dengan coil plug, ni injector pun saya check juga. So macam mana nak check injector ni? Korang buka dua skru ni, korang buka, elok-elok lah, jangan sangkut punya kabel ni apa semua kan. Buka, angkat, keluarkan. Pastikan ini dia punya fuel pump. Fuel pump ni bila korang on, automatic akan ada pressure yang menolak kepada injector tu tau. So korang kena tahan dengan tangan. Lepas tu korang on kunci, korang start. Motor takkan hidup lah pasal korang cabut injector kan. Korang nampak injector tu spray. So itu pun antara suspek jugalah. Kita takut minyak tu dia tak spray, dia menitis. Maksudnya sama ada lubang pada injector tu dah terlalu besar. Ni contoh injector. Ni injector standard juga motor aku punya. Kan? Nampak lubang? Nampak ada lubang halus. Kalau lubang halus ni kadang dia dah, bila dah lama-lama dia rosak ke dalam dia dah tak cantik ke apa. Takut minyak tu dia dripping tau. Dia bukan spray, dia dripping. Menitis. Tu yang takut dia jadi terlebih minyak juga kat situ. Boleh jadi. So kita dah try tadi tukarkan injector. Lepas tu kita start pun sama juga. Minyak jadi lebih juga. So bukan masalah injector dia problem ke, injector saya problem ke, benda yang sama jadi. So injector bukan masalah. Barulah kita buka TPS. Biasalah buka TPS, kita tengok fizikal dia macam tadi lah. Kita tengok cantik je kan. Memang tak ada cara lain, ambil je yang baru, salin. Itu saja guys. Untuk masalah ni untuk masalah asap hitam keluar dan juga timing tak ada. Apa kaitan timing dengan asap hitam? Soalan pula kan. Apa kaitan timing dengan asap hitam? Timing ni kat mana kontrol dia? Soalan ni saya tanya balik lah. Timing ni kontrol dekat mana? Timing kontrol dia dekat sini. Pasal throttle body RS dia tak ada skru untuk adjust setting angin kan, betul tak? Pasal throttle body RS dia tak ada skru untuk adjust angin. Dia pakai IACV, idling air control valve. Maksudnya kat situ idling air control valve tu, maksud dia adalah idling tu kita punya idle lah, angin air control valve. Maksudnya sebelum ni kalau motor-motor carburetor kan, kita ada perasan ada satu skru tu yang kita nak adjust angin dia kan. Sekarang kita dah tak pakai skru lagi lah. Dia pakai stepper motor ni yang akan adjust automatic dia punya angin berapa banyak masuk. So perkaitan dia kenapa bila map sensor tu rosak, dia hasilkan banyak karbon, betul. Dia dah hasilkan banyak karbon, jadi dah banyak habuk hitam lah. Karbon tu, habuk hitam tu, dia berkumpul dekat sini. ICV ni banyak tadi. So bila saya buka memang banyak lah hitam. So kita pun ambil je lah carburetor cleaner tu. Ni saya beli kat Mr. DIY. Ni carburetor cleaner ni, throttle body cleaner. Nama carburetor cleaner tapi gambar throttle body kan. Carburetor kan. Tak kisahlah throttle body ke carburetor ke. Saya pakai ni lah. Kita spray kan kat sini, spray. Lepas tu ambil angin, tembak. Pasal benda tu ada alkohol. Jadi bila ada alkohol dia akan cepat meruap. Jadi bila tiap kali kita tembak, kita dah bersihkan habuk tu, dia dah pergi daripada sini, tapi dia ikut cecair alkohol tu pergi ke tempat lain. So kita tembak angin biar dia pergi ke, masuk ke kotak angin ke dalam ke, dia ikut bakar, nanti dia hilang ke apa kan. Janji dia tak duduk lagi dekat area IACV ni. Bila banyak karbon kat sini, dia kacau lah. Jadilah karbon tu menyempitkan laluan angin. Bila menyempitkan laluan angin, jadilah idling problem. Start mati, start tak ada timing kan. Itulah punca dia. Okey, jelas
harap dapat terima. Mana-mana yang baru nak belajar buat motor sendiri, boleh. Buat motor sendiri bagus sebenarnya. Boleh jimat kan. Korang punya cost repairing, dan yang penting korang rajin. Dan korang tak palatau. Nak belajar, nak buat sendiri kena belajar dulu. Jangan palatau kan jadi apa-apa susah. Lepas tu sudah je pergi ke komen pula. Okey. Apa-apa je. Sama-sama belajar. Ilmu tu bukan kita punya, ilmu tu Allah punya. Ingat. Kongsi sama-sama, jangan kedekut. Assalamualaikum.